Seorang lelaki maut manakala dua lagi rakannya cedera selepas dicaki ditembak dalam kejadian di sebuah restoran di Jalan Tun Samantan, Brickfield malam tadi. Ketua Polis Daerah Brickfield, ACP Ku Masyariman Ku Mahmud berkata, siasatan awal mendapati terdapat dua lelaki menaiki motosikal melepaskan beberapa das tembakan ke arah kesemua mangsa yang ketika itu sedang makan bersama beberapa rakan. Sebenarnya diorang ni sedang menjamu selera di kedai yang di tempat kejadian ni, dan secara tiba-tiba dua suspek telah hadir dengan menaiki motosikal dan terus melepaskan tembakan terhadap beberapa orang yang sedang menjamu selera tersebut. Mangsa yang sehingga kini seorang meninggal dunia di tempat kejadian dan dua lagi sedang mendapatkan rawatan di Pusat Perubatan Universiti Melaya. Beliau berkata dua mangsa cedera termasuk yang meninggal dunia berusia 30 hingga 50 tahun dihantar ke Pusat Perubatan Universiti Malaya untuk tindakan lanjut. Siasatan sedang dijalankan termasuk pemeriksaan rakaman kamera litar tertutup CCTV mengenal pasti motif kejadian dan suspek yang terlibat. Pihaknya percaya suspek dapat dikenal pasti dalam masa terdekat dan orang ramai yang mempunyai maklumat diminta menghubungi polis atau balai berdekatan bagi membantu siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan.